Nak buat sellback emas tapi belum update bank statement? Ikuti langkah mudah ini. Pertama, login ke akaun anda di orumlx.com.my. Di halaman utama, klik pada My Account. Seterusnya, klik Bank Account, kemudian pilih Update My Bank Account. Masukkan maklumat akaun bank anda di ruangan yang disediakan. Di bahagian Bank, pilih nama bank anda. Masukkan nombor akaun anda pada bahagian Account Number. Masukkan nama penuh anda pada bahagian Account Holder Name. Pastikan nama tersebut sama seperti dalam bank statement anda sahaja. Seterusnya, masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa dash di bahagian Account Holder Identification Number. Selepas itu, upload screenshot bahagian header bank statement anda sahaja. Tidak perlu upload keseluruhan dokumen. Untuk contoh screenshot, anda boleh rujuk pada Bank Statement Header Example. Setelah selesai, klik pada butang Save. Pengesahan untuk maklumat akaun bank anda akan dipaparkan di bahagian notifikasi. Pastikan semua maklumat anda tepat untuk memastikan proses sellback berjalan lancar. Mulakan transaksi anda dengan lebih mudah bersama Orumlx hari ini.